Lately ni, Nuri perasan satu benda. Bila hidup kita ni makin busy, ilmu agama selalu kita jadikan, nantilah dulu. Bukan sebab kita tak nak belajar tau, tapi kadang-kadang kita tak tahu nak mula daripada mana. Nuri try satu habit ni. Setiap hari tengok satu video pendek related to agama. And kebetulan, Nuri ada jumpa satu apps ni yang sangat-sangat mudah lah prosesnya. Nama dia Makhal ni. Apa yang Nuri suka, semua ilmu dekat situ sangat-sangat tersusun elok ikut modul. Ada fardu ain, ada akhlak, ada akidah, dan video-video dia pun pendek je. So memang sangat senang tu nak selit dalam kehidupan seharian kita. Honestly, Nuri rasa macam yakin sikit lah daripada situ sebab konten-konten dia ni dibimbing oleh mufti dan juga asatizah yang memang kita familiar. Kadang-kadang tengah makan, tengah tunggu kelas ataupun sebelum tidur, cubalah untuk buka 1-2 episod. Slowly kita rasa macam, rupanya banyak sebenarnya basic-basic yang kita terlepas pandang. And kalau korang jenis suka belajar slow-slow, ringan tapi trusted, maybe korang boleh try app Makhal ni. Ada plan free, boleh tengok satu video per modul, dan ada plan premium. Setiap bulan dia akan upload bahan-bahan yang baru. Korang boleh dapatkan apps Makhal ni dekat App Store ataupun Play Store. So jom buat turun aplikasi Makhal sekarang dan mulakan perjalanan pembelajaran Islam.